stabilizer pun boleh, tripod pun boleh. Korang dah ada stabilizer belum? Jika korang masih lagi tiada, aku suggest korang ambil stabilizer yang ni. Sebab apa? Yang pertama, dia boleh jadi stabilizer, dan yang kedua, dia boleh jadikan tripod. Jadi dua dalam satu. Kalau tak membazir, kalau kita beli satu stabilizer, satu tripod. Dia datang dengan kotak yang eksklusif macam ni, warna hitam, warna merah. Jadi daripada Q18, kalau ikut daripada kotak dia, dia boleh rotation 360 darjah. Stabilizer ini didatangi dengan lampu. Ada khas lampu. Jadi untuk kita ambil gambar selfie pun tak ada masalah pada waktu malam. Okey, jika korang nak buat selfie pun boleh, tak ada masalah. Memang sesuai, boleh tarik lagi panjang. Tak ada masalah bila korang plan nak buat selfie. Dan yang menariknya, dia didatangi dengan Bluetooth. Dia boleh connection dengan Bluetooth. Jadi korang kalau nak stabilizer dan tripod ni, aku ada sediakan link dekat beg kuning. Korang boleh grab sekarang.